Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Seorang individu katanya sedang dia berlepak-lepak dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba ada beberapa kawan dia datang berjumpa dengan dia, approach dia, mengajak dia untuk join satu dana yang kononnya jika dia membuat bayaran setiap masa mengikut amount yang diminta, dia akan mendapat harta wang yang banyak daripada kerajaan British. Kau ni bila dah tak ada kerja, duduk lepak dengan kawan-kawan, datang kutu ni ajak kau buat yang bukan-bukan, kau pun jenis ikut je. Kawan ajak nak join untuk membuat satu tuntutan, katanya tuntutan harta daripada kerajaan British. Kebanyakan yang terjebak ni mereka-mereka yang telah berumur, daripada join benda-benda yang bukan-bukan ini. Apatah lagi yang bukan-bukan ni merupakan satu scam. Anda semua anak-anak yang bijak, anak-anak yang bertanggungjawab, tolong pantau ibu bapa anda. Mereka sedang terjebak dengan penipuan ini. Kongsikan video ini supaya anda dapat membantu menyedarkan mereka, dan juga anda dapat memberitahu ibu bapa anda sebenarnya yang dia tengah join, yang dia tengah bayar itu merupakan satu scam. Anda dengarkan kata-kata daripada scammer ini. Mereka menubuhkan satu grup dan orang ini, si scammer ini menyamar sebagai someone yang kononnya boleh memberikan bantuan, telah menyampaikan mesej ini. Dia tak jumpa pun orang ni hanya cakap dalam mesej saja. Anda dengarkan kata-kata daripada scammer ini. Korang dengar sendiri, inilah kata-kata daripada seorang scammer kepada mangsa dia. Korang dengar sendiri. Pertamanya saya kenal diri saya dulu. Saya Samsudin, pernah bekerja juga dengan pihak kerajaan negeri, tapi sebelum bertahun ya, berjawab. Lepas tu dapat IR tu buka konsultan dan juga disable. Dalam dia berniaga dengan dia berkecimpung dalam urusan dana lah. Bila dana tu banyak di tangan, banyak dana lah. Tak apa, sebab kita nak benda tu. Kita nak ada nawaitu kita, mungkin kita nak cari kebenaran, kita nawaitu saya nak tolong orang-orang yang susah. Tu nawaitu saya. Bukan nak cari kita ni kerana untuk mewah. Masa nak mewah, saya dah ada kemewahan satu, dah dapat kemewahan. Saya rela ni dah ada. Rumah pun dah ada, dua pun ada. Semua kemewahan. Tapi saya nawaitu saya nak tolong orang-orang ni yang susah. Saya. Okey, saya masuk pertama tu, alhamdulillah. Itu dah di stage akhir. Bila stage akhir ni, banyak lagi setengah bayar, tak mampu dah setengah bayar ni untuk minta ustaz. Masuk bukunya, termasuk channel-channel lain ni. Kita tak ada kesudahan juga. Akhirnya 2011 saya jumpa dengan Dana. Saya beritahu, Dana ni Dana Raja-Raja. Okey, asalnya. Okey, Dana Raja-Raja ni di mana dapat duit? Okey, ingat kita kena ingat sejarah kisah kita. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan kat sana, pakcik makcik, ni saya nak ajar. Jika ada mana-mana orang yang dia kata dia ni kononnya pernah kerja kat sini, berasal dari sini, jangan terus percaya. Sebab dia cakap je dia pernah kerja kat situ, padahal dia tak pernah kerja pun kat situ. Lepas tu dia kata dia ada IR lah, ada datuk lah, ada Tan Sri lah, pengarah lah. Jangan terus percaya. Itu semua hanya kata-kata kosong saja. Scammer ini akan menggunakan elemen kononnya dia ni berperwatakan dan juga mempunyai sejarah pekerjaan yang bagus. Sebab tuan-tuan dan perempuan kalau dengar, oi kerja ni kerja bagus, tuan-tuan terus percaya. Padahal tak kenal pun dia. And then tuan-tuan perasan tak, dia cakap tadi apa? Dia menggunakan elemen agama. Oh, saya sini sebenarnya dah ada duit, saya nak tolong orang je, saya tak kisah pun, saya dah ada harta, dah ada rumah. Ini saya nak tolong orang kita, orang bangsa kita, agama kita. Ini merupakan perkataan-perkataan yang selalu digunakan oleh scammer. Dan akhirnya dia ada sebut ni dana. Saya dah kata banyak kali, kalau ada orang cakap pasal dana, kawan ajak ke, siapa-siapa ajak ke, dengar mesej ke, dengar perbualan macam gini, tengok iklan disebut dana, itu semua scam. Last kali dia kata apa? Dana Raja-Raja. Kalau ada orang sebut pasal Dana Raja, ini merupakan satu penipuan scam. Pakcik, makcik, dia sebut tu kan raja. Pakcik dan makcik bukannya keturunan raja pun. Tak layak pun nak dapat apa-apa dana raja tu sekalipun. So kena sedar diri. Kita ni bukan siapa-siapa. Macam saya sedar diri. Saya bukan orang-orang have, saya bukan orang kebanyakan, saya bukan VIP, saya orang biasa. Ni nasihat saya untuk orang-orang biasa di luar sana. Banyaknya orang kampung yang kena. Dia dah kena, dia percaya sampai tahap dewa. Kau nasihat pun tak jalan, kau tegur pun tak jalan, anak-anak tegur pun tak jalan. Dia menggunakan nama raja. Sebab bila ada guna nama raja, dia tahu yang anda tak mungkin akan bertanya dengan raja. Raja, Sultan, saya nak tanya, ini betul ke tak?
korang takkan tanya kan, sebab korang pun tak tahu macam mana nak tanya. Agensi kerajaan, syarikat swasta nak saya hadir kongsikan rahsia, tip, formula, nasihat, bengkel, seminar, ceramah, latihan dan sebagainya. Bagaimana untuk belajar tentang keselamatan digital, bagaimana untuk menjadi masyarakat bijak digital, nak tahu mesej yang skamer hantar, panggilan apa yang skamer akan buat, iklan yang selalu skamer akan hantar kepada mangsa. Saya akan kongsikan segala-galanya. Semuanya ada pada saya akan kongsikan kepada anda. Jemput saya akan hadir. Tak nak kena scam, dengarlah Cakap Rahmat, Fitri Abdullah.